Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Izzuan Marzi dalam episod kelima podcast Baik. Hari ini episod kali ini ditaja oleh Dew Outdoors, Legacy Travel dan juga Al Khair Malaysia. So bersama saya hari ini adalah seorang banduan yang pernah Hati-hati dengan penggunaan banduan. betul nak pakai apa bang? Okey, kita perlu melihat penggunaan banduan itu sebenarnya merujuk kepada mereka yang melakukan kesalahan, dah sabit kesalahan dan telah masuk ke penjara. Faham? Oh, maksudnya abang tak salah lagi kan? Kami tidak melakukan sebarang Bagi kesalahan. saya betulkan balik ayat Okey. Okey. Bersama saya hari ini adalah seorang tahanan penjara Ketziot Israel bang. Ya, betul. Tuan Nazli Awang, seorang aktivis kemanusiaan dan juga seorang wartawan. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Maafkan saya. Okey, Saya tak pakar dalam bahasa-bahasa ni. okey, kita nak memperbetulkan penggunaan istilah kerana istilah yang salah memberi naratif yang salah. Apa yang berlaku, kami diculik dan ditahan di penjara. Dua pendekatan yang berbeza. Kenapa saya kata kami diculik? Kerana ketika kejadian kami sebenarnya telah diculik ketika berada di perairan antarabangsa yang mana laluan itu sesiapa sahaja boleh menggunakannya. Dan penggunaan perkataan banduan itu juga perlu diperjelaskan kerana kita perlu melihat dalam bahasa Inggeris, lagi mudah faham. Bahasa Inggeris lagi jelas. Banduan itu merujuk kepada sama ada prisoner ataupun inmates. Sebagai contoh, ada lagi beberapa perkataan yang lain. Dan kami sebenarnya adalah bukannya termasuk dalam dua kategori itu. Kami adalah detainee. Kami telah diculik dan ditahan di negara haram Israel. Kerana kesilapan penggunaan istilah memberi naratif yang berbeza dan impak kepada keseluruhan misi Global Sumut Flotilla. Sebab kami memang masuk ke penjara dan kami telah memilih untuk dibebaskan dengan segera. Kami tidak mencabar undang-undang, kami tidak didakwa di bawah undang-undang Israel dan kami juga bukannya didapati bersalah oleh Mahkamah Israel. Jadi tolonglah perbetulkan penggunaan bahasa. Sebab kalau nak dapat perhatian pun janganlah menggunakan, saya tak sanggup diri saya di label sebagai banduan kerana saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan adalah membawa misi kemanusiaan, iaitu break the siege untuk sampai ke Gaza untuk membuka koridor kemanusiaan. Okey bang, sebelum tu kita nak undur sikit masa bang. Sebelum kita start pasal GSF dan misi-misi kemanusiaan abang ni, mungkin penonton nak kenal jugalah siapa Tuan Nazli Awang sebelum dah famous ni bang. Saya bila sebut famous, saya tak fikirlah saya famous sebab saya pun cuma ada akaun Facebook je. Instagram pun tak ada. Tapi alhamdulillah saya bergerak dalam kerja-kerja kemanusiaan saya telah melebihi 25 tahun. Saya sebelum ni adalah wartawan TV3, wartawan di berita luar negara, pengkhususan kepada perang dan bencana. Sebab itu terbabit ataupun membuat liputan di kawasan bencana atau perang adalah macam saya punya darah daging. Saya makanan. Sebab itu bila dapat peluang GSF ni, seolah-olah kata orang seperti saya membuat comeback. Kerana saya pernah berada di Gaza, nanti kita akan ceritakan kemudian, dan saya juga pernah berada di Aceh, kalau semua ingat tsunami. Dan saya juga pernah berada di Pakistan, banjir besar. Saya pernah antara yang buat breaking news ketika kerajaan Thailand menggempur pelunjuk perasaan kumpulan baju merah. Dan saya pernah di Darfur, saya pernah di Mesir dan di merata tempat yang terbabit dengan perang dan bencana. Sebab itu dari segi persediaan mental, fizikal dan emosi, selamanya saya akan bersedia atas nama satu benda, manusiawi. Masya Allah. Okey bang, pengalaman sebelum ni pernah ke Gaza, kalau tak silap saya pada tahun 2009 ke 2008 macam tu. Okey. Sempat menjejakkan kaki ke, orang kata the promised land lah dikatakan, dan menyantuni rakyat Palestin di sana. Tapi trip BSF kali ni mungkin berbeza. Abang disantuni pula oleh tentera Zionis ataupun IDF. Mungkin kita nak tahu serba sedikit
perjalanan daripada mula daripada Barcelona tu ataupun daripada Malaysia sampailah tang ditahan tu bang? Okey, kita membawa dua naratif yang berbeza, dua versi yang berbeza. Uh, saya lupa tarikh tapi Disember 2008 saya memasuki Gaza pada perang pertama Hamas dan Israel. Caranya agak sulit. Di mana saya masih ingat saya membuat percubaan tidak kurang daripada 6 kali untuk masuk. Kerana antara Kahirah hingga ke Rafah itu jaraknya lebih kurang 400 km. Dan ada lebih kurang checkpoint yang wajib ada 16 checkpoint. Maknanya setiap 50 km akan ada satu checkpoint yang sepanjang 400 km. 400 km, tapi ada juga checkpoint yang kecil. Dan untuk melepasi satu checkpoint itu adalah mustahil. Tapi pada hari keempat atau hari kelima saya lupa, percubaan keempat dan kelima, kami telah berjaya melepasi dengan taktik saya yang tersendiri. Selepas hampir berputus asa kerana saya ingat saya berjanji dengan bos TV3 di zaman itu, Datuk Farid, saya tetap akan masuk Gaza dengan apa cara. Sebab ini adalah perjalanan seorang wartawan perang yang akan mengambil risikonya tersendiri. Dan alhamdulillah saya ketika itu bersama kawan baik saya Shahnaz Habib dari The Star, kami berusaha mendapatkan satu salinan surat daripada Kementerian Penerangan Israel. Sampai sekarang saya simpan surat itu dan kami berjaya akhirnya melepasi dan memasuki Gaza. Dan apa yang saya nak cerita, ketika saya memasuki Gaza, saya cuma membawa satu bigan. Bigan itu adalah satellite untuk kita hantar story. Dan baju macam ni lah selai bigan. Sebab tu saya kalau saya cukup pantang bila orang pergi misi nak makan nasi lah, Hindu itu ni. You pergi misi, ni misi nama dia misi untuk apa? Misi untuk makan ke misi kemanusiaan? So mindset tu perlu bersedia. So sama bila saya masuk Gaza tu saya tak ada apa. Even saya ada satu botol air dan beg dengan bigan, baju selai pinggang. Dan kami berjaya bertahan seminggu di dalam sana. Dan berbalik kepada Barcelona pula, caranya berbeza. Mungkin zamannya dia tidak sama. Okey, tapi alhamdulillah kami berjaya memulakan pelayaran. Tarikhnya ada sedikit kontra. Kami berlepas dari Pelabuhan Barcelona pada 31 Ogos, tapi memulakan pelayaran pada 1 September. Sebab beberapa isu teknikal dan pelayaran itu bukannya benda mudah. Saya masih ingat perjalanan kami dalam lebih 100 batu nautika dari Barcelona menuju ke Menorca. Kami telah ditimpa ribut yang mana ombaknya hampir 2 meter. Oh, okay. Kapal kami kapal Inanna, senang ingat. Inanna kehilangan tingginya, iaitu bot getah. Lagipun itu adalah pengalaman pertama saya dan ketika berlepas melihat kepada persediaan, saya cukup kagum kerana kami telah memang bersedia berlayar dengan stok makanan ketika itu boleh bertahan 2 minggu untuk sampai ke perairan Gaza. Itu yang dua perjalanan yang berbeza. Perjalanan darat dari Mesir dan pelayaran dari Barcelona menuju ke Gaza, yang mana kita ada berapa chapternya, banyak fasa-fasanya yang mungkin yang saya boleh kongsi dari segi pengalaman berada di tengah lautan yang begitu mencabar dari segi minda dan juga fizikal, sebab tidak semua orang mampu berlayar. Macam kita nak cerita pasal bot Inanna lah, macam dikatakan antara bot yang paling kecil bang. Maksudnya dari segi kehidupan ataupun rutin harian abang dalam bot, maksudnya dikatakan ada 9 ataupun 8 orang dalam bot. So macam mana 8 orang ni boleh orang kata apa, blend together dalam satu lingkup ruang yang kecil. Okey. Dan apa rutin harian, maksudnya buat apa je bang hari-hari? Ini satu pertanyaan yang baik sebab saya menganggap sepanjang 32 hari kami berada di dalam bot atau di atas bot Inanna ni sebahagian dari proses pertukaran pelajar. Pertukaran budaya. Sebab bot kami sebenarnya 15 meter kali lebar dia cuma 3 meter. So kami ada 9 orang. Jadi jadual tidur pun bertugas kena mengikut jadual. Dan dalam ruang yang sempit dengan segala-galanya terbatas, kita tak boleh keluar sangat, ombak besar kena masuk ke dalam dan sebagainya. Dan kami berjaya hidup dalam suasana penuh harmoni sebenarnya, sebab pemahaman
Dan sebab itu semalam saya perlu ketika dalam sesi parlimen, antara benda-benda yang saya ketengahkan adalah dari segi screening untuk mereka yang pergi. Kita nak orang betul-betul fit. Dan satu lagi untuk pergi misi ni, saya mintalah seboleh-boleh menguasai 2 bahasa. Okay? Sebab kekadang penguasaan bahasa itu penting untuk saling faham, memahami. Di dalam board kami sebenarnya ada yang boleh 5 bahasa. Okay? Dan bagi saya bagi kami bahasa tak menjadi masalah. Sebab itu kami begitu harmoni. Sebab ada masa kami buat book review. Oh, okey. Sempat sempat. Sebab ada macam saya pun bawa buku, dia bawa buku, so kadang-kadang kita tanya apa dibaca, so dia akan explain. Itulah yang mengisi masa. Dan kami dari segi tugasan biasanya kami bagi 4-4-4. Siang hari, malam hari kita ada 3 shift untuk kita panggil night watch. So macam saya akan mengambil shift pagi sebab nak solat subuh. Okay. Dan selepas solat subuh itu kita akan ada satu misi motivasi, kita akan tengok matahari. Sebab kita kata selalu menghala ke timur dan Gaza itu di timur. Dan ini misi benda inilah berbentuk motivasi, dan kadang-kadang kami berkongsi thought of the day. Thought of the day juga mustahak. Tapi bayangkan bila you ada atas kapal, you tak faham bahasa Inggeris. So ini yang jadi sebab kadang-kadang orang bercakap Inggeris dengan body language, tapi bagi kita pemahamannya lain. Dan alhamdulillah kami sampailah di saat-saat akhir sehingga kan kami sempat membuat satu SOS dalam kalangan kami seandainya kami berada di penjara. SOS kami menggunakan anak mata. Dia macam ni tau. How are you? I'm okay. Oh. Ya, itu kami pernah buat latihan sampai ke tahap itu. Masya-Allah. Macam Court Moss lah. Ya, even kami kasi thank you. So kami membuat itulah antara pengisian-pengisian, walaupun penganjur telah menyediakan berbagai latihan yang untuk kami ikuti, tapi pengisian kata orang 24 jam atas kapal tu kan, latihan simulasi kami buat 2 kali satu hari. Kerja-kerja harian, membantu kapten mencuci lantai, mencuci tandas, mencuci kapal. Itulah yang mengisi masa kami yang kami rasakan macam seronok sebenarnya. Orang nampak cerita seronok, tapi cerita tak seronok pun banyak. Okey bang, masih lagi dalam situasi orang kata apa atas kapal ni bang. Macam mana, macam saya pernah belayar di Bangladesh, tapi masa tu kita ambil masa 4 jam ya daripada Chittagong sampai ke Pulau Bhasanchar. 4 jam tu adalah salah satu yang sangat orang kata apa mencabar mental lah bang. Tapi tengok geng-geng GSF ni sampai 30 hari atas laut. Macam mana kekalkan mental health tu bang? Sebab tu saya cakap mental health ni bergantung pada individu. You kena bawa positive vibe. Buangnya yang negatif. So macam kita sebagai contoh, kita perlu sensitif dalam banyak perkara. Kita berada dalam lingkaran mereka non-Muslim. Kita tak boleh tunjukkan akulah paling manusia yang paling Islam. Okey. So kita pada masa sama kita pun dalam Islam itu sendiri ada kelonggaran. Sebagai contoh, untuk saya sembahyang tak jadi isu sebab saya tak memaksa memberikan image yang salah. Saya explain kenapa saya perlu bersembahyang. Dan saya juga sehingga kan sampai satu saat, satu ketika dia orang cakap tak apa, kau tak payah ambil air sembahyang, dia isi dalam botol. So bila saya nak sembahyang, ambil saja isi air laut lah dalam botol tu. Jadi proses interaksi itu penting. Bila proses interaksi itu banyaklah cerita. Bila banyak cerita, dia kata masa kita akan terisi. So masa kita terisi bukannya alhamdulillah saya berada di atas kapal tu, saya di penghujungnya saya satu-satunya rakyat Malaysia, dan kami mempunyai pelbagai cerita. Cerita-cerita macam saya pernah di mana macam kawan saya dia professional skipper, macam mana dia memulakan career. Kita dekat Malaysia ni tak ada professional skipper. Sebab macam saya Louis tu, dia dari usia 13 tahun. So benda-benda seperti ini sama juga seperti Qatar, pelajar perubatan yang tercicir, yang memilih untuk menjadi electrician. So benda-benda yang banyak sekali yang kita boleh kongsi. Sebab tu seperti saya katakan, yang menjadi masalah, yang mencetuskan isu apabila ketidaksediaan untuk membuka minda berada di dalam kalangan orang asing, dan diburukkan lagi dengan keterbatasan untuk berkomunikasi. Sebab di penghujungnya kami dapat seorang warga negara Amerika Syarikat, Paul Reed.
persamaan saya dengan Paul Reed, Paul Reed of course boleh cakap orang putih lah kan. Tapi kami boleh berbahasa Arab. Wow, okay. So dari situ saya rasa lega sikit sebab selama ni macam diorang boleh bercakap Spanish, Perancis, dan Italian. Okay. So diorang sebab tu macam okay, kita jealous tau. Sebab diorang sampai 5 bahasa boleh. Tapi bila Paul datang kemudiannya, saya rasa macam okay, aku pun tak nak kalah juga. So kita bolehlah berbahasa Arab walaupun agak lama tinggalkan bahasa Arab. Tapi bolehlah tunjuk aku pun bukan setakat bahasa Inggeris je. Tapi kadang-kadang dia bertanya, saya selalu explain persamaan bahasa Melayu daripada perbendaharaan Sepanyol dan Portugis. Saya akan ceritakan soldado, keju, almario, jandela dan sebagainya. So kita akan explain. Itulah yang menjadi pengisian. Sebab saya kata dia ada proses pertukaran budaya pada masa yang sama. Dengan pada masa yang sama kami berlayar untuk memecahkan kepungan. Jadi kita dalam pelayaran itu kita kata kita menyemarakkan sentimen kemanusiaan melalui kesamaan yang kita ada. Menemukan titik persamaan itu sangat penting lah bang. Untuk menjaga orang kata apa, kesamaan di dalam kapal yang sangat. You bayangkan you berlayar tiba-tiba you asyik bergaduh dengan orang kan. Betul. Orang you buat komplain. Kita kena faham dia macam ni. Kita berlayar dengan kawan-kawan yang budaya berbeza. Bila panas dia buka baju, kan? Dia berseluar pendek. Itu adalah budaya kita dan dia menguji ketahanan kita. Sejauh mana keimanan kita sebenarnya. Faham. Saya bukan nak bercakap dalam konteks agama, tetapi dalam konteks keterbukaan kita menerima perbezaan. So ada yang rasa tak selesa. Saya bila rasa tidak selesa dan saya cakap, kita bercakap dengan elok sebab masalah ni kita kena explain kenapa. So alhamdulillah tak jadi isu. Okey bang, kita nak fast forward kepada momen ketika di intercept tu bang. Dikatakan ada water cannon yang menyerang. Soalan pertama saya, air apa yang dalam water cannon tu bang? Okey, kami kena seram 4 kali di water cannon dan memang sebab kapal tu kami boleh tutup. Dan setiap kali nampak water cannon kapal tu datang, kami akan tutuplah semua. Cuma kami terlupa pintu tandas, tingkap tandas kami lupa tutup. Tandas kami banjir dan berdasarkan pemerhatian saya tiada bau. Tiada bau, tiada. Dan saya kata ini mungkin ini daripada hasil penelitian saya. Sebab saya ni ada pengalaman. Zaman-zaman muda dulu kami reformasi 1998 di jalanan. So di jalanan itu, sebab tu saya boleh buat perbandingan. Saya tak bercakap kosong. Saya boleh buat perbandingan 98 air lain lah. 98 tu airnya lain dan saya tidak membuat andaian. Sebab 98 tu bila kena warna-warni air dia, badan you gatal. Tapi ini adalah sedikit terkena percikan dan bila saya tengok di dalam tandas, air itu tiada kesan warna dan tiada kesan bau. Sebab tu saya secara peribadi saya kata ini mungkin air laut. Cuma tak rasa lah kot. Kalau rasa tu sebab air tu masuk ke dalam tandas dan bila saya berjalan keluar, sebab 4 kali kena serang kan. So tak ada bau dan warna. Itu yang boleh saya katakan. Sebab saya buat perbandingan, saya cakap dulu-dulu kami semasa umur saya 28 tahun reformasi tu seronok, lagi seronok. Jadi waktu bila kami dalam boat itu pun bila kena water cannon kami tak panik, tak apa. Kami jadikan satu benda yang bentuk yang kita kita dah bersedia, so kita kena hadap. Menghibur kenangan lalu. Menghibur kenangan. Dalam kalangan kami sendiri pun kami tak ada panik, tak ada apa. Gelak sebab kami dah bersedia. Inilah yang kami akan tempuh apabila menyertai misi Global Smooth Flotilla. Kita dah jangka dah benda ni akan berlaku. So kita tak adalah nak buat panik, nak buat kecoh dan sebagainya. Kita orang gelak. Dan macam saya terus cakap, back to 1998, saya ceritakan apa pengalaman saya. So macam Danny dan juga Louis, dia orang sentiasa kena water cannon sebab dia orang selalu, you tahu, dia orang dari Barcelona. Barcelona ni dia Catalan yang selalu terbabit dan tunjuk perasaan untuk mendapatkan wilayah sendiri. So jadi bila kami menganalisa lah tak ada apa. So ini beza dia, pengalaman, pemahaman dan ilmu. Kalau kita berdepan dengan
sesuatu. Bukan saya nak kata saya bercakap lebih, tapi itulah. Saya mengambil kira pengalaman 1998 dan kawan-kawan saya mengambil kira detik-detik yang mereka pernah hadapi sewaktu tunjuk perasaan di Barcelona dan kita rumuskan tak ada chemical. Tapi itu pandangan kami sebab kita tak tahu postmortem dan sebagainya. Tapi sebab tak ada bau, tak ada apa. Saya macam kita orang okey je. Okay. So lepas diserang tu maksudnya kapal Inanna tu adakah di hijack ataupun penumpang-penumpang Inanna tu dimasukkan ke dalam kapal lain ke macam mana? Okey. Flow dia. Kami ni mengikut Okey. Kami bila tahu kapten cakap cukup 4 kali kita kena water cannon and get ready. So bila get ready ni kami dalam poket kami dah ada pasport dengan plastik kalis air dan beg kami untuk ke penjara kami telah susun di satu tempat dan kami keluar ke bahagian deck, bahagian belakang kapal dengan sopan, dengan life jacket dan kami duduk dalam susunan yang telah kami buat sebelum ini sebab tentera Zionis akan datang dari belakang, dia akan datang dari tepi. So kami duduk di bahagian belakang kumpul memberi ruang untuk datang dari dua bot datang dari tepi. Alright. So kita dari situ kita dah kata ini misi ini non-violence. So kami bila dia datang pun kami dah macam ni. So ini banyak membantu. So non-violent resistance. So ini sebenarnya banyak membantu. So dia dah tahu kami tak akan melawan. Tak akan melawan tapi ada permainan perlawanan. So sebab itu macam kami akan letak silang tangan masing-masing. Itu kami nak menunjukkan kami unity antara satu sama lain. Dan dari situlah bermula ceritanya. Tapi saya cerita pengalaman saya sendiri. Sepanjang proses itu kami tak adalah dikasari. Sebab kami mengikut sebelum kami kursus di Barcelona dalam kursus-kursus harian yang disusun oleh steering committee, kami ikut satu persatu. Itu juga mengisi masa sebab kadang-kadang bila meeting 1 jam, 1 jam setengah, kami akan berhalusi dan kami akan cuba buat untuk mengelak sebab kita perlu lihat tujuan kita adalah pelayaran kemanusiaan tanpa keganasan. Itu fokus utama dan kita kalau boleh tak nak sebarang insiden yang buruk berlaku. Dan alhamdulillah sampailah ke penghujungnya, saya secara peribadi tiada benda yang nak dikata buruk berlaku sebab dari segi mental, emosi dah pun bersedia. Sebab memang kita tahu Israel itu jahat. Dan kami melawan pun saya nak orang Terengganu, mampus kat situ lah kau. Kalau kau nak melawan dengan orang jahat. So benda yang paling baik, benda yang paling bagus adalah you ikut je arahan yang seperti diminta. Jangan nak tunjuk hero. Macam soal siasat ketika sampai ke Ashraf tu ada di soal siasat tu? Soal siasat pengalaman saya sebab bila kami tak ada resisten, tak ada apa, kecuali mereka yang meneruskan protes. Seperti kapten saya, dia meneruskan protes, so dia angkat untuk soal siasat bersama Yasmin Achar dan sebagainya. Wanted ni lah. Sebab saya sebenarnya melaungkan juga, tapi Allah lindungi saya. Dia berada di depan, saya di belakang. Ia kena angkat dia. Sebab kami dia di hadapan, saya di tengah, dan belakang saya adalah Yasmin Achar. So macam kami akan sehati sejiwa. Faham. Dan dia daripada awal memilih untuk meneruskan mogok, lapar dan berada di penjara. So pengalaman tu tidak sama. Sebab kalau nak kata kena tolak, diikat ke belakang, habis tu kau berdepan dengan tentera paling what do you expect kan? Barbaric soldier kan. So habis tu kau ingat sekejap nak ikat tangan. Tak adalah. So saya cakap mindset tu perlu. Kadang-kadang saya tengok bila setengah buat cerita ni, habis tu kau dah duduk depan saya, kau kena terima lah hakikatnya. Itu tentera paling kanan saya sangat jahat. Memang dia jahat, kau tak boleh cerita lagi dah. Ni berdasarkan apa yang saya tengok sesi-sesi podcast ataupun interview dengan peserta-peserta lain bang. Macam dikatakan geng-geng daripada Eropah, daripada Itali, daripada Spain ni adalah yang sangat tak sabar nak masuk penjara. Memang dia orang nak betul-betul nak berhadapan dengan tentera-tentera Zionis ni untuk memaki hamun, untuk buat apa saja yang kalau boleh nak provoke sampai dia orang nak bertumbuk apa. Betul ke bang benda tu? Seperti saya katakan, benda tu kadang-kadang lebih kepada individu. Kalau kita ikut seperti yang
komiti JSF, kita ada garis panduan dah jelas. Macam saya ambil contoh kapten kapal saya, Louis. Dia daripada awal memilih untuk berada dalam penjara. Sebab berada dalam penjara memberi tekanan kepada kerajaan Sepanyol. Sebab kita lihat sebenarnya nasib kita ni, saya cerita Global Smooth Flotilla, bukan cerita yang Freetown, yang kumpulan lain. Kami beruntung sebab kami mendapat immunity hasil daripada campur tangan kerajaan Itali. Selepas desakan buat oleh rakyat Itali dan campur tangan Sepanyol juga. Selepas desakan yang sama dibuat oleh rakyat dia, rakyat mereka, yang mereka mengancam 60,000 dah bagi insurans, akan memberi perlindungan dan akan mengancam akan meneruskan mogok besar-besaran. Dan kita tengok benda ini telah pun menjadi satu kenyataan bagaimana tekanan yang tak pernah ada dalam sejarah 70 tahun pencerobohan ataupun pendudukan Zionis ke atas bumi Arab di Palestin. Masyarakat Barat bangkit dalam keadaan sebegitu rupa. Tunjuk perasaan hampir di kebanyakan bandar di Itali, tunjuk perasaan di Sepanyol, tunjuk perasaan di Amsterdam, tunjuk perasaan di UK, even tunjuk perasaan di Oceania, kita kata dekat Sydney dan sebagainya. Inilah impact. Tetapi saya kesal, tiada bantahan yang sama di 57 buah negara Islam. Masya Allah. Ke mana mereka? Itu persoalan yang kita rasa malu. Orang Islam ni kadang-kadang akulah yang paling terbaik di atas muka bumi. Tiba-tiba bila menyentuh isu kemanusiaan, saya cakap soal isu kemanusiaan, mereka yang paling terdiam. Faham? Itu yang saya kesalkan. Kita tengok macam mana masyarakat barat ni. Ada orang kata, dengan subangnya, dengan tattoonya, tapi hidayah itu pertama milik Allah. Tapi mereka membawa satu nilai yang murni, nilai kesewarjagatan. Sesama manusia, membela manusia yang tertindas. Sebab itu saya katakan, seandainya Gaza itu jatuh, kemanusiaan akan mati. Itulah penanda aras. Okey, boleh dikatakan macam genosid 2 tahun yang berlaku ni, kita dapat lihat impact daripada Barat tu nampak macam lain macam bang. Maksudnya atas dasar sentimen apa yang tiba-tiba kebangkitan Barat ni nampak terlalu menonjol? Okey. Pertama, kita kena lihat dalam konteks geopolitik. Ia sebagai tindak balas kegagalan kerajaan mereka menangani krisis kemanusiaan paling buruk di alam ini. Jadi rakyat menggunakan kuasa mereka yang non-violence untuk menyuarakan bantahan. Itu adalah permulaan momentum. Kalau kita lihat sebelum ini, selepas 7 Oktober 2025, Gaza ni tak begitu mendapat perhatian. Naratif yang dibuat, Israel bertindak balas kerana Hamas menculik dan membunuh, even dia kata membunuh bayi dan sebagainya. Itu adalah naratif Israel. Tetapi pada masa yang sama juga, tindakan keterlaluan Israel terhadap penduduk awam di Gaza telah membuka mata masyarakat Barat. Ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Itulah kita kata sebagai sentimen. Dan kita lihat sentimen digerakkan, siapa yang gerakkan? Adalah daripada rakyat biasa. Betul. Rakyat biasa yang hak mereka untuk mencari kebenaran melalui media sosial telah pun disekat. Dan itulah yang mungkin menjadi faktor pendorong yang membentuk kita katakan gelombang demi gelombang. Dan kalau tidak dapat dinafikan, yang Global Smooth Flotilla ini telah menjadi satu trend bahawa penyelesaian isu Gaza adalah melalui non-violence. Dan itu telah pun kita berjaya lakukan. Sebab kita lihat tidak lama selepas Global Smooth Flotilla, Global Smooth Flotilla ni pun dibuat ketika UNGA 19 pada 22 September dan susulan daripada itu juga kita lihat sekarang adanya gencatan senjata. Walaupun rapuh, tetapi sekurang-kurangnya rakyat Palestin boleh tidur malam selepas sekian lama tanpa pengebuman. Mungkin ada yang faktor yang mengatakan faktor ekonomi juga memainkan peranan, sebab contohnya kita tengok rakyat Amerika yang diorang bayar tax kepada kerajaan, dan kerajaan menghabiskan duit-duit tax diorang untuk membiayai perang. Jadi mereka rasa benda ni tak patutlah. Aku bayar tax tapi kau pergi beli penjara, pergi beli senjata bagi dekat Israel. So adakah itu dikatakan kebangkitan Barat ni bermula daripada Amerika?
Adakah betul pandangan abang? Benda tu kita tak boleh menundik kepada satu faktor di Amerika saja. Okey. Sebab kalau kita lihat juga kenapa Britain tiba-tiba negara yang merangka dasar penubuhan Israel itu sendiri akhirnya mengiktiraf Palestin. So ia adalah secara subjektif. Sebab mungkin di Amerika, macam di Amerika yang saya punya boatmate Paul Reed tu sendiri memang mengaku dia sebagai seorang American begitu sengsara dengan insurans kesihatan yang dibuat oleh kerajaan. Mereka merasa tertekan dan apa yang berlaku dengan penyebaran maklumat dan sebagainya dan melalui kempen-kempen yang kita buat Free Palestine dan sebagainya membuka mata sebahagian penduduk Amerika supaya kerajaan mereka menghentikan sokongan ataupun bantuan yang selama-lamanya diberikan kepada Israel. Bagi Paul sendiri cakap dia merasa dia mengkategorikan dia sebagai rakyat Amerika yang miskin. Kerana kerajaan mereka membelanjakan cukai yang dibayar untuk menampung senjata Israel. Bukannya melindungi rakyat Israel tapi menampung rakyat Israel untuk membunuh penduduk Palestin. Dan dia berasal dari Portland dan setiap ahli keluarganya sampai sekarang mengadakan kempen berterusan. Tapi itu saya kata dia tak boleh satu faktor saja. Banyak faktor yang mencetuskan kebangkitan Barat bagi menghentikan genosid yang berlaku di Gaza. Ini adalah pelbagai faktor yang begitu banyak kalau kita nak detailskan, sebab kita tengok juga bagaimana Norway, bagaimana Australia, Britain, cuma yang kita kesalkan dengan pendirian kerajaan Perancis setakat ini masih tak jelas mengenai isu Gaza. Mungkin adakah pandangan abang lah, mungkin adakah kebangkitan Barat ini menjadi satu faktor besar pembebasan Palestin satu hari nanti? Kita harapkan benda itu bukan sahaja bermula di Barat, tapi kita harapkan kita ada berapa sekarang 150 lebih negara telah beriktiraf Palestin. Kita harapkan gelombang yang sama bergerak di negara-negara lain. Kita terutamanya di negara Islam ni 57 buah negara sunyi sepi, kata macam potong kuku. So kita tak perlu pergi jauh. Kita tengok Jordan, tengok Mesir, apatah lagi dengan Arab Saudi. Dan ini yang kita rasa macam kalau Barat begitu yang Barat itu kebanyakannya bukan akidahnya tidak sama. Barat itu jauh dari bumi Palestin. Kenapa negara yang berkongsi sempadan dengan bumi Palestin ini seolah-olah tiada apa yang berlaku? Betul juga kan, pelik. Okay, mungkin kita kena kecilkan skop kita daripada sembang geopolitik dunia dan kita nak cakap pasal negara kita sendiri bang. Macam kalau kita lihat sepanjang sebulan lebih Global Smooth Flotilla ni berlangsung, di social media bang, ramai yang menyokong dan ramai juga yang mengecam bang. Macam ada kata tinggal anak bini tapi macam pergi buang masa atas laut berminggu-minggu, lepas tu seolah-olah macam menyerahkan tengkuk. Macam kita dah tahu confirm kena intercept. So pandangan-pandangan macam ni kita nak educate bang. Okey, pertama jawapan jahat saya, apa kau buat dengan isu Palestin? Okey. Jawapan jahat saya. Okey. Apa kau buat? Dalam isu Palestin ini, setiap orang ada tanggungjawab sendiri. Sampaikan isu Palestin ini bukan lagi fardu kifayah dah. Hukum dia dah fardu ain dah. Orang lupa kat situ ada masjid. Tempat ketiga mulia, Masjid Al-Aqsa. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Mereka yang mampu boleh pergi untuk belayar. Mereka yang kurang mampu menggunakan platform media sosial. Mereka yang kurang mampu lagi berdoa. So inilah prinsipnya sebagai seorang umat. Sebab kalau kita lihat di zaman Rasulullah sendiri dalam perang, tak semua umat perang Badar 313 orang anggota. Kenapa Rasulullah tidak kerahkan semua? Ini sebagai contoh yang kita perlu faham. Mengkritik itu mudah, tapi bila kita mengkritik, tengok diri sendiri. Saya ingat kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau tak salah, saya minta maaf, saya dah lama tak pakai bahasa Arab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kita dulu sebelum kita hisap diri kita diri, sebelum kita hisap orang lain. Tengoklah apa yang kita buat dalam isu Palestin ni. Kalau you tidak setuju dengan konsep flotilla, apa yang you boleh buat lagi?
So you kena bagi alternatif lah. Mengkritik, menghentam itu mudah. Tetapi melaksanakannya perkara yang payah. Betul. Okey bang, kita dah sampai ke penghujungnya, tapi kita nak dengar mungkin harapan abang ataupun kata-kata hayat abang untuk seluruh rakyat Malaysia yang mungkin ada yang tak mampu untuk join misi kemanusiaan, tak mampu untuk even menderma ke ataupun sebagainya. Apa yang sekurang-kurangnya kita boleh buat bang untuk at least membantu ke arah kebebasan Palestin ni? Okey, macam saya katakan tadi, isu Palestin ni isu semua, dan setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk membantu. Kita ibaratkan kalau tidak mampu dari segi untuk keluar ke hadapan untuk membawa mesej keamanan belayar dan sebagainya, masih lagi berpeluang menggunakan platform media sosial. Kalau tidak mampu sangat, berdoa. Itu. Dia tidak perlu macam semua keluar semua. Dan bagi saya, selepas saya balik, saya meneruskan misi yang sama. Boycott. Boycott barang-barang Zionis. Boycott. Orang dah lupa. Kalau kita tengok sekarang, tak boleh sebut kan nanti kesamaan. Restoran makanan segera itu, kedai kopi itu, jenama fashion itu kembali mendapat tempat. Adakah momentum kita semakin kendor ataupun kita melupai? Jadi tugasan kami ni yang bergerak untuk membantu rakyat Palestin adalah untuk apa kata orang, memastikan momentum itu sentiasa ada, sehinggalah bumi Gaza itu dibebaskan, sehinggalah Masjid Al-Aqsa itu dibebaskan. Mungkin pembebasan Masjid Al-Aqsa itu tidak berlaku di zaman kita, mungkin, tetapi apabila dibangkitkan kelak, kita boleh menjawab, kita telah pun melakukan sesuatu. Sama juga kalau kita lihat pembukaan kota Konstantinopel, tidak berlaku di zaman Abu Ayyub Al-Ansari, tapi berlaku di zaman orang muda, Muhammad Al-Fatih. Dan kita banyak kisah-kisah sejarah yang kita lupai. So sepatutnya sekarang kita gali semula dan tengok semula dengan pembebasan Al-Aqsa khususnya dan bumi Palestin amnya. Okey, insya-Allah. Okey. Mungkin kita boleh shout out sikit untuk Al-Khaim Malaysia yang juga mengadakan kempen kempen misi kasih Gaza untuk membantu rakyat Palestin dari segi education, dari segi makanan, dan juga dikatakan nak buat sekolah dan sebagainya. Jadi untuk penonton-penonton di luar mungkin boleh bersama-sama kita beri sumbangan melalui platform Al-Khaim Malaysia. Kita ada social media Al-Khaim Malaysia di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Boleh follow, like dan share. Dan jangan lupa kita pun perlukan sokongan anda di platform Podcast Baik. Follow lah, like, subscribe dan komen untuk kita teruskan lagi konten-konten yang lebih bermanfaat selepas ini, insyaAllah. Jadi terima kasih bang atas jemputan pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu dan mengopi lagi lepas ni. Lepas ni ke mana pula bang? Lepas ni ke mana pula? Jadual agak padat. Dan saya berharaplah selepas flotilla misi melalui laut, kita dah berjaya break the silence. Harapan kami supaya kita robohkan pintu Rafah. Masya Allah. Kita robohkan pintu Rafah bagi memastikan bantuan kemanusiaan segera sampai di sana. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih kepada semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.